Ramalan 2026, krisis biologi melanda Asia, memaksa 50 juta manusia menghadapi penutupan paksa. Setiap kali dunia menghampiri suatu ambang baru, akan muncul mereka yang meramalkan yang lebih buruk. Namun di Rusia, terdapat seorang lelaki yang bukan sekadar meramal, malah melakar peta masa depan dengan tangan yang menggeletar, Alexander Dugin. Ahli falsafah yang lebih ditakuti Barat daripada peluru berpandu. Seorang lelaki yang separuhnya pemikir dan separuh lagi seperti bayang hitam di belakang Kremlin. Dan hari ini, dia berbicara. Tahun 2026 seolah-olah tahun ledakan besar. Dugin tidak menulis cerita fiksyen, sebaliknya menyampaikan ramalan yang seperti mukadimah bencana yang menghampiri perlahan-lahan. Dia mengatakan dunia akan berpecah, akan retak dan akan memasuki fasa penyucian peradaban. Kata-kata yang bukan analisis politik, tetapi kod gelap yang sukar diabaikan. Dan dengan setiap ramalan, dunia menjadi semakin gempar. Kisahnya bermula dari memahami personaliti lelaki ini. Dugin memandang dirinya sebagai pemikir yang menulis untuk peperangan yang akan datang, dan percaya Barat sedang menuju ke arah keruntuhan sejarah yang tidak dapat dielakkan. Falsafah Eurasia beliau menganggap Rusia sebagai pusat dunia baru, dunia yang bangkit di atas runtuhan kuasa-kuasa tradisional. Tetapi mengapa orang mempercayainya? Kerana banyak amaran-amanannya dalam dekad lalu benar-benar terjadi. Dia pernah bercakap tentang pertembungan Rusia-Eropah, maka Ukraine terbakar. Dia bercakap tentang kembalinya wabak sebelum pandemik 2020 beberapa tahun. Dan kerana itu, ramalannya untuk tahun 2026 kini mendapat perhatian. Yang paling bahaya yang dikatakannya, dunia sedang menuju ke arah bencana nuklear terhad. Bencana yang tidak akan memusnahkan bandar-bandar, tetapi akan memusnahkan kepercayaan antara negara buat selamanya. Skenario itu bermula di Kutub Utara, di mana kepentingan Rusia dan NATO bersilang. Di sana, kata Dugin, percikan api akan terbakar dan tidak dapat dihentikan. Dia membayangkan suatu pertembungan peluru berpandu singkat di mana salah satu pihak menggunakan bom nuklear taktikal untuk menghantar mesej. Mesej bukan untuk pemusnahan, tetapi untuk penahanan psikologi. Tetapi dia menegaskan, tidak kira terhadnya, ia akan mengubah wajah dunia. Kerana dunia selepas nuklear tidak akan sama seperti sebelumnya. Ramalan kedua jauh lebih menakutkan. Dugin bercakap tentang pandemik baru untuk menyucikan manusia. Bukan virus biasa, tetapi gelombang biologi yang digerakkan oleh tangan manusia seberapa banyak oleh alam semula jadi. Dia berkata bumi sudah terlalu sesak dan sistem dunia perlu diset semula. Kata-kata keras, seolah-olah keluar dari minda suatu kuasa yang ingin mengubah segalanya. Dia menjangkakan penyebaran penyakit dari laluan tertentu di Asia dan Afrika, dan melihat dunia akan kembali ke zaman kuarantin, tetapi dengan undang-undang yang lebih ketat. Dia menggambarkan 2026 sebagai tahun ujian terbesar untuk kesihatan manusia, dan memberi amaran bahawa pandemik baru itu tidak akan menyerang semua orang sama rata, tetapi akan mendedahkan keruntuhan sistem kesihatan sepenuhnya. Kemudian datang aspek yang paling misteri. Dugin percaya kematian yang akan datang akan membawa kepada kelahiran peradaban baru, peradaban yang tidak menyerupai Barat, dan tidak menyerupai masa lalu yang dikenali manusia. Dia berkata, dunia kini berada di penghujung bab terakhir sistem liberal, seolah-olah kita berada di ambang zaman baru yang terbentuk dengan cara yang kejam. Dalam analisisnya tentang ekonomi, gambaran kelihatan lebih gelap. Dia menjangkakan inflasi besar melanda Eropah, dan kejatuhan beransur-ansur kuasa dolar, serta kebangkitan paksi ekonomi Rusia-China, seolah-olah kuasa sedang beralih dari Barat ke Timur dalam diam yang menakutkan. Dugin menggambarkan tahun 2026 sebagai saat tulang belakang peradaban Barat patah. Bagi dia, bencana bukanlah pengakhiran, tetapi permulaan sesuatu yang baru. Dia melihatnya sebagai penyucian, lebih daripada kemusnahan. Dan idea ini, walau kelihatan pelik, mendapat sambutan di kalangan sesetengah orang Rusia. Tetapi yang paling bahaya dalam ramalannya ialah peranan Timur Tengah. Dugin percaya wilayah itu akan menjadi jantung konflik baru. Bukan hanya kerana peperangan, tetapi juga kerana tenaga dan laluan laut. Dia menjangkakan titik-titik ketegangan akan menyala di sekitar Laut Merah dan Laut Arab, dan menyeru Rusia untuk berkembang lebih jauh ke Timur Tengah. Paradoksnya, ramai pakar Barat mengikuti kata-katanya dengan serius, bukan kerana mereka mempercayainya, tetapi kerana mereka tahu sebahagian idea-idenya boleh menjadi dasar. Dugin bukannya personaliti biasa. Dia adalah suara yang kadang-kadang menghampiri pusat keputusan.
Dan sesetengah media barat melihatnya sebagai dalang dunia selari untuk Putin, lelaki yang menggabungkan falsafah dan ekstremisme politik, antara visi gelap dan cita-cita empayar. Skim sebabnya ramalannya menimbulkan begitu banyak kebisingan, kerana ia bukan sekadar kata-kata, tetapi kemungkinan-kemungkinan. Dugin mengatakan 2026 akan menyaksikan perpecahan dalam pakatan antarabangsa, dan sesetengah rejim akan jatuh tanpa perang, dan negara-negara kecil akan lenyap di dalam entiti yang lebih besar, dan manusia akan mentakrifkan semula konsep keselamatan. Visi itu tidak menyerupai sebarang analisis politik tradisional. Dalam setiap ramalan, dia mengulangi satu idea. Dunia lama telah berakhir, dan apa yang akan datang tidak akan menyerupainya sama sekali. Dan kata-kata ini, walaupun suram, berulang dalam banyak buku hari ini, kerana dunia benar-benar melalui perubahan yang lebih pantas daripada keupayaan politik untuk mengejarnya. Dan orang ramai merasakannya tanpa memahami apa yang sedang berlaku. Ekonomi global bergegar, rantaian. Bekalan mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kecerdasan. Buatan mengubah pekerjaan berjuta-juta, tenaga. Beralih dari minyak ke elektrik dan hidrogen. Dan peperangan bukan lagi tentera, tetapi serangan digital. Dan krisis kesihatan. Persekitaran ini menjadikan sebarang ramalan kelihatan mungkin, walaupun gila, kerana dunia telah menjadi lebih rapor daripada yang dilihat, dan ketakutan telah menjadi perasaan global yang dikongsi bersama. Orang ramai menanti-nantikan sebarang percikan api kecil. Dugin mengambil kesempatan daripada kekosongan ini untuk menyampaikan skenario penyucian peradaban, skenario di mana dia melihat kemanusiaan kini dalam kesesakan peradaban yang mencekik, dan pandemik yang akan datang akan menyusun semula peta kemanusiaan. Dia bercakap tentang pemilihan semula jadi yang baru. Kata-kata menakutkan, walaupun hanya falsafahnya sahaja. Dan dia menjangkakan permulaan pandemik akan berasal dari kawasan yang tidak biasa. Bukan pasar, bukan makmal, tetapi titik keretakan dalam dunia yang sesak. Dan ini menjadikan kata-katanya samar dan terbuka kepada segala kemungkinan. Kerana kesamaran adalah apa yang memberikan ramalan itu kekuatan asasnya, kerana khalayak mengisi kekosongan dengan imajinasi. Dan apabila dia bercakap tentang Barat, dia menjadi lebih kasar. Dia berkata Barat sedang mengalami ketuaian peradaban dan budayanya melemah, nilainya merosot, dan perpecahan sosial akan meningkat pada 2026, dan krisis ekonomi akan mempercepatkan pengakhiran. Manakala Rusia, baginya, berada di permulaan zaman. Pengambilan semula pengaruh, pengambilan semula peranan global, dan pengambilan semula identiti. Dan skim yang dia tulis, tanpa ragu-ragu, seolah-olah menulis manifesto untuk dunia baru, bukan satu sistem, tetapi kekacauan pelbagai kutub. Tetapi walaupun di dalam Rusia, ada yang mengkritiknya hebat. Mereka berkata dia membesar-besarkan, dia mengelirukan falsafah dengan mitos. Dan dia menggunakan bahasa simbolik yang menakutkan orang ramai lebih daripada menjelaskan realiti. Tetapi semua kritikan tidak mengurangkan kekuatan pengaruhnya, kerana Dugin, walau bagaimanapun kontroversial, tahu bagaimana membaca saat itu, dan tahu dunia hidup dalam kebimbangan yang hanya memerlukan percikan api, dan tahu bahawa khalayak bersedia untuk mendengar senario paling gelap. Dan itulah yang menjadikan ramalannya tersebar seperti api. Ia datang pada zaman rapor yang mencari jawapan. Namun begitu, realiti tidak harus diabaikan. Sebahagian ramalannya berdasarkan fakta politik, sebahagiannya berlebihan falsafah, dan sebahagiannya hanya soalan tanpa jawapan. Tetapi yang penting adalah pengaruhnya, bukan ketepatannya. Kerana ramalan tidak diukur dengan kebenarannya, tetapi dengan sejauh mana keupayaannya untuk mengubah kesedaran. Dan wacana Dugin mengubah kesedaran, ia membuatkan orang ramai memikirkan kemungkinan yang mereka pernah anggap mustahil, dan membuatkan pemimpin memikirkan senario yang lebih teruk daripada yang mereka jangkakan. Itulah sebabnya dunia mengambilnya dengan serius. Dugin melihat 2026 akan menjadi tahun pemisah, bukan kerana satu peristiwa, tetapi kerana pengumpulan peristiwa-peristiwa kecil yang membentuk ledakan besar, krisis ekonomi, bencana alam, pertembungan,
politik, dan semuanya bersilang pada satu titik. Tetapi soalan yang lebih penting, adakah ini ramalan atau propaganda Rusia untuk menyediakan dunia untuk fasa baru? Tiada siapa yang tahu, dan tiada siapa yang dapat memastikan, kerana kata-katanya keluar dari persilangan berbahaya antara falsafah dan politik, perang dan mitos. Tetapi yang pasti, dunia benar-benar menghampiri fase yang berbeza, fase di mana kekuatan tidak lagi terjamin, kestabilan tidak lagi tetap, dan masa depan tidak lagi jelas. Dan di sinilah terletaknya kekuatan ramalan Dugin. Ia meletakkan cermin di depan dunia yang takut, untuk melihat wajah sebenarnya.